operasi bilik bedah. Bangunan hospital dah siap daripada dana datang pelbagai pihak. Tapi bilik bedah tu tak boleh siap kerana ketiadaan dana. Jadi setelah pergi membuat penilaian, Cinta Gaza Malaysia bersetuju untuk melengkapkan bilik bedah bagi kes kecemasan dan bilik ibu bersalin bagi kes ibu bersalin dan juga siap dengan pembedahan untuk rawatan ibu bersalin kronik di kalangan rakyat Palestin, dan pihak hospital pun bersetuju bahawa kerana mereka juga menggunakan sebahagian doktor daripada rakyat Lubnan, maka hospital tu akan dibuka juga bagi kes-kes kecemasan yang diperlukan oleh rakyat Lubnan. Ini di Camp Al-Rashidiyah di Tyre, kawasan yang selalu dibom. Alhamdulillah keadaan semua okey, cuma bila kita balik je 5 bulan pengeboman berlaku semalam. Israel telah kita anggap kata ceasefire yang ditandatangani 26 hari bulan Jun 2026 hanya berkuat kuasa sampai 5 hari bulan je, kerana Israel melancarkan serangan di Nabatiyah pada skala besar. Berarti kita akan lihat perkembangan serangan. Kalau dia lancarkan lagi serangan besar, berarti ceasefire yang ditandatangani di Washington, di New York pada 26 Oktober 2026 kita boleh anggap kata post ataupun collapse. Kerana saya lancarkan serangan besar ini selepas hanya bertahan kira-kira 10 hari. Kita tunggu laporan, kerana kalau kita tengok laporan, kalau tuan-tuan baca headline daripada Al Jazeera, kemudian tuan-tuan nak tengok cross check, kita pergi ke Time of Israel, di mana laporan kedua-dua media ini jelas menunjukkan berlaku pertelagahan yang sangat ketara antara Presiden Donald Trump dan JD Vance dengan Benjamin Netanyahu. Dijangka pada minggu depan Perdana Menteri Israel akan ke Amerika. Semua maklumat ni kita kena ambil tahu untuk memastikan kita faham apa yang sedang berlaku. Kerana kesan, walaupun ramai orang akan kata ini kisah Amerika dan ini kisah Israel, tapi impak, sama ada kita percaya atau tak percaya pada Amerika dan Israel, impak yang paling kita perlu fahami adalah setiap kali sekiranya satu-satu rundingan gagal, kedua-dua pihak boleh saja menerima perkataan tak boleh dipercayai, pembohong, penipu kan. Tetapi kesan ke atas orang Islam, terutama di Lubnan dan juga mereka yang berada di Gaza, akan menjadi bertambah buruk kerana serangan juga meningkat di Gaza. Mungkin ramai memberi perhatian pada pilihan raya Johor. Ya, tuan-tuan tak tahu kata hari ini dikeluarkan maklumat keseluruhan data telah diperolehi di tebing barat 12,000 daripada lebih 3,000 keluarga orang Palestin telah kehilangan tanah. Cuma kita sedang tunggu saiz tanah yang mereka hilang. Hari ini data daripada Majlis Hak Asasi Manusia Pertuan Bangsa-Bangsa itu mengesahkan 1,000 hari selepas berlaku perang di Gaza. Kita beri perhatian pada Gaza yang kehilangan 60% tanah yang Israel ambil, dan tinggal orang Palestin di 40% tanah yang adalah sempit di Gaza. Tapi di tebing barat yang kurang diberi perhatian, lebih 1,200 orang Palestin dibunuh di tebing barat dengan 3,000 lebih keluarga kehilangan tanah mereka. Jadi Arif tengah buat checking saiz tanah. Saiz tanah banyakkan hilang di Bait Laham dan juga di Jerusalem ataupun di Baitul Maqdis. Ini satu lagi pada kesan. Kenapa setiap kali kita berbincang tentang perkara yang berunding dengan Amerika, berunding dengan Israel, boleh ke tidak, boleh ke tak dipercayai. Kuasa-kuasa yang ada harus menekan, dan pengetahuan am kita juga adalah penting, kerana setiap kali kita berpaling daripada menganggap tak perlu ambil tahu tentang apa yang Amerika lakukan, Israel ambil lakukan, berarti kita akan melihat akibat yang akan ditanggung oleh rakyat Palestin. Kerana 3,000 keluarga ni kita sedang siap sama ada berapa peratus pula tanah yang mereka rampas di tebing barat, kerana dia ada dua pola yang berbeza. Tanah di tebing barat yang dirampas sejak tahun 67 tak pernah dipulangkan pada orang Palestin. Itu rekod dia, kerana orang Israel telah mengambil 60% tanah di tebing barat secara terancang dan hampir setiap tahun. Jadi dalam tempoh 59 tahun ni mereka dah ambil 60% tanah orang Palestin yang tak pernah dipulangkan. Dia berbeza dengan fenomena di Gaza, di mana pendudukan di Gaza ni kalaulah satu persetujuan dicapai, Israel akan berduduk penuh, kerana rundingan yang ada sekarang hanya membabitkan Gaza tapi tidak tebing barat. Itu menjadikan satu perkara yang bila hari ini update keluar 1,000 hari perang di Gaza, update juga keluar tentang apa yang berlaku di tebing barat, di mana orang Palestin kehilangan tanah yang sangat banyak di Baitul Laham, Beit Laham, dan juga di Baitul Maqdis. Semua angka ni tuan-tuan boleh tengok di semua platform yang melaporkan. Just klik je lah impact 1,000 days after war in West Bank, ataupun how much settlers get land in West Bank between 1,000 days of war. Nanti akan dapat dah detail. Semua news sedang keluar statement ni. Dan saya fikir kata lagi satu, agak rendah kerana minat kita untuk hal isu Palestin ini mungkin terjejas dalam masa terdekat, kerana semua orang sedang memberi perhatian kepada Pilihan Raya Negeri Johor, yang mana hari pengundian tak lama lagi, dan kemudian akan disambung dengan Pilihan Raya Negeri Sembilan. Tapi saya update lah geopolitik tempatan, tuan-tuan boleh dapat banyak story daripada platform yang lain. Jadi saya kekalkan je lah. Saya kekalkan je lah update tuan-tuan mengenai Gaza. Kalau ada apa-apa yang saya boleh ingatkan kepada tuan-tuan adalah satu adalah bila sampai ke
Lubnan, dan kemudiannya kita lihat potensi perundangan untuk membolehkan Central of Human Rights and Advocacy Central, kumpulan peguam Muslim Malaysia, yang kebetulan 7 orang berangkat bersama dengan saya ke Lubnan. Fokus mereka adalah untuk menyediakan dokumen, menemubual saksi dan mendapatkan saksi yang lengkap dan dokumen yang lengkap bagi membolehkan Sentral Malaysia yang bekerjasama dengan rakan mereka daripada Poland, daripada Perancis dan daripada Lubnan menyediakan kertas siasatan untuk membuat pendakwaan ke atas Israel bagi kali pertama selepas 44 tahun. Israel melaksanakan pembunuhan kira-kira 20 ke 25 ribu orang penduduk Lubnan dari tahun 82 ketika mereka mula menyerang Lubnan dalam serangan yang pertama yang membawa kepada pembunuhan orang Islam di Lubnan dan pembunuhan pada harian Palestin di Lubnan yang dikenali dengan peristiwa Op Escalation. Kemudian Israel lancarkan lagi serangan pada tahun 1985 yang dikenal sebagai Op Tangkai, Op Raf, di mana dalam Ops ni juga mereka menyerang dan membunuh orang Islam di kem-kem seperti Ashamaliyah di Bur Barajaneh. Dan pengeboman kali ni pun kena di kem orang Islam di Deir Mas. Saya sempat dalam video saya pun ada dekat kem Deir Mas, di Facebook pun saya naikkan status pengeboman di Deir Mas, di mana selain daripada yang membunuh kira-kira 15 warga Palestin dan total lebih kurang 33 campur 47, 80 orang Palestin, 80 orang Lubnan dalam tempoh bulan Jun saja, iaitu daripada 169 dan 17 hari bulan Jun sebelum ceasefire bermula 26 Jun 2026. Daripada angka dan tempat yang saya lawat dan saya ziarah tu, saya dapati kata kesan kemusnahan dia sangat besar, terutama untuk satu kebetulan salah satu projek Cinta Gaza Malaysia adalah menyediakan tanah dan juga dana bagi perkebunan orang Palestin ataupun dipanggil greenhouse, di mana pihak NGO Palestin dengan bantuan daripada NGO Malaysia tanam sayur-sayuran. Dan sayur-sayuran ni dijual kepada orang Palestin dengan harga yang murah. Dan modal itulah kemudian dipusing bagi membolehkan kebun ataupun greenhouse ni beroperasi di 2 lokasi. Satu greenhouse yang besar di tepi pantai, juga ditanggung oleh beberapa NGO yang lain daripada negara-negara Arab dan juga Cinta Gaza Malaysia. Dan kalau tuan-tuan berjalan pun banyak projek dalam NGO Malaysia. Saya jumpa projek air yang disediakan oleh MyCare, projek ambulan yang disediakan oleh Muslim Care. Banyak NGO kita juga beroperasi membantu orang Palestin yang kini kira-kira 300 ke 400 ribu orang yang menjadi pelarian sejak Al-Nakbah 1948 dan Al-Naqsah 1967. Dan generasi Palestin yang ada di sana daripada budak dalam video yang tuan-tuan tengok tu adalah generasi yang keempat. Berarti setelah saat ini dapat jumpa seorang yang berusia 80 tahun, nama dia Kasim Aina. Dia yang sekarang dah jadi negara Israel Haram. Kemudian daripada dia lahir anak dia, ada cucu dia, ada cicit dia. Berarti dia ada dah 4 generasi lah. Bagi kanak-kanak yang berusia 15 tahun ke bawah, mereka adalah generasi yang keempat menjadi pelarian. Dan seperti mana saya jelaskan, kerana pelarian ni mereka tak dapat bersekolah di dalam negara yang mereka menjadi pelarian. Mereka tak dapat menjalankan 71 pekerjaan yang disenaraikan sebagai pekerjaan milik orang tempatan. Tapi orang Palestin lebih bernasib baik kerana mereka mendapat bersekolah daripada UNRWA, United Nations World Relief Agency. Jadi mereka boleh bersekolah dalam kem-kem pelarian, mana sekolah ni ditajuk oleh UNRWA. Tapi menjadi masalah apabila UNRWA mengalami kemerosotan pendapatan. Satu adalah kerana Amerika tak mahu lagi mendanai UNRWA dan United Nations World Relief Agency spesifik yang ditubuhkan untuk orang Palestin pada tahun 49. UNRWA ni kemudiannya menerima tekanan kerana dia dianggap pengganas. Kerana Israel berjaya melobi dan mengatakan bahawa UNRWA mempunyai hubungan dengan Hamas. Jadi seluruh UNRWA yang berada di Gaza, yang berada di tepi barat, yang juga berada di 3 negara diaspora Palestin yang besar, di Jordan, di Syria dan juga di Lubnan turut terima kesan. Ini menjadikan banyak sekolah tercicir. Menjadikan satu yang saya kesian anak-anak Palestin yang berada di kem-kem yang lebih doif. Yang padat seperti Ashamaliyah, Ain Al-Helwah. Ain Al-Helwah pun saya tak dapat masuk kerana kita hari itu gagal dapat permit. Itu kem yang terbesar, ada 100,000 orang Palestin. Kemudian kem yang saya pergi Al-Rashadiyah, Ashamaliyah dan juga El-Mar dan juga Sabra Shatila pun kita lihat anak-anak Palestin ni kawasan bermain pun tak ada. Bola Piala Dunia tu dia boleh pegang. Nak tendang pun tak ada kawasan. Itu yang paling menyedihkan kerana waktu saya pergi dulu ada sedikit lagi kawasan mereka bolehlah beli bola. Masa saya pergi tahun 2006 musim World Cup saya berada di Afghanistan, tapi saya pergi ke dia sebelum World Cup. Anak-anak Palestin masih lagi boleh menendang bola di lorong-lorong. Sekarang ni mereka beli bola. Dia beli bola yang saiz kecil, yang pirate bola-bola keluaran daripada China ataupun daripada Turki, pirate bola Piala Dunia. Saiz dia besar
saiz 3 lah kita bagi. Anak-anak Palestin nak tendang pun tak boleh. Jadi salah satu yang menjadikan kehidupan mereka sangat-sangat menderita di kamp yang dulunya muat lah ketika nenek moyang mereka menjadi pelarian pada kadar 5,000 orang satu kamp. Tapi kamp yang paling kecil Asyamalia sekarang pun dah 26,000. Kamp Sabra Syatila dah capai 25,000. Tuan-tuan boleh bayar pertumbuhan penduduk yang begitu pantas. Di mana binaan kamp ni dia akan tambah atas. Dia berarti kerana tanahnya sangat terhad. Jadi kalau tanpa bantuan dan juga simpati masyarakat antarabangsa, saya tak pasti macam mana orang Palestin akan survive kerana mereka tinggal kebetulan di 3 negara yang miskin. Satu adalah negara Lubnan yang mempunyai kadar inflasi 20%. Harga barang mahal, kejatuhan mata wang mencapai 200% ke 300%. Duit Liban yang paling besar adalah 100,000 Liban. Ingatlah 100,000 Liban not dia. Bersamaan nilai dia RM4 Malaysia. RM4 Malaysia. Jadi di sana banyakkan pergerakan dalam dolar Amerika kerana orang tak boleh bawa wang Liban yang sangat tebal kerana nilai dia sangat kecil. 100,000 Liban, duit berwarna hijau tu adalah mata wang terbesar. Liban tak ada 200,000, tak ada not 500,000, not 100,000 dan dia bernilai RM4 je. Jadi dalam perjalanan juga saya lihat nasib pelarian Syria yang belum pulang. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan dengan 38.7 juta pelarian di seluruh dunia dengan 70% adalah pelarian Islam. Sama ada di Asia Barat, di Afghanistan dan di negara-negara termasuk juga orang Rohingya yang ada di negara kita ni adalah penyumbang kepada jumlah pelarian di seluruh dunia. Dan kita berbesar hati juga kerana walaupun sumbangan ke atas pelarian ni 70% adalah daripada negara Islam, orang yang menjadi pelarian ni. Tapi dana yang datang daripada 20 negara utama yang menyumbang kepada dana pelarian ni 4 saja negara Islam yang menyumbang. Berarti ketidakseimbangan itu berlaku dengan begitu tinggi kerana kebanyakan dana pelarian yang disediakan oleh negara-negara maju tolak Amerika dah. Dia tarik semua dana untuk pelarian, dia tak lagi membantu untuk tabur World Food Program, Amerika tak bantu lagi pada World Health Program, Amerika tak bantu lagi pada tabur UNESCO, Amerika tak bantu lagi pada tabur UNRWA. Menjadikan pendadakan itu turun. Bila pendadakan itu turun, kebanyakan negara-negara Eropah mengambil langkah untuk mendanai pelarian kerana satu adalah bertambahnya 6 juta pelarian ni. Daripada 38.7 juta pelarian ni, 6 juta adalah datang daripada Ukraine yang menjadi salah satu lagi bencana pelarian di Eropah. Itu yang saya boleh bagi tahu. Cuma keseimbangan walaupun dari segi jumlah negara Islam ni kurang, tapi kita tak boleh menolak bahawa tuan-tuan pergi ke mana-mana bahagian wilayah yang ada pelarian Islam banyak. NGO yang datang daripada seluruh dunia adalah NGO Islam. Itu salah satu yang menjadikan kalau kita buat perbandingan dari segi jumlah negara dan jumlah NGO. NGO yang datang daripada negara-negara Islam ni banyak penyumbang kepada kem-kem pelarian Islam. Di Lubnan saya jalan pun saya tengok lebih daripada 10 NGO Islam telah pun meninggalkan tapak pembinaan mereka. Satu adalah sekolah, pembekalan air bersih, greenhouse, penyediaan solar, dana bantuan bagi ekonomi keraftangan, dana bantuan secara kekal untuk anak-anak yatim dan dana bantuan kekal kepada ibu tunggal. Kebanyakan ini adalah dana kekal yang setiap bulan ataupun dikeluarkan secara lamsam setahun sekali pada setiap keluarga yang berkeperluan. Jadi tak mungkin dana ini sampai kalau rakyat Malaysia tidak membantu. My Care, Muslim Care, kemudian Cinta Gaza Malaysia, kemudian Islamic Relief Malaysia. Lepas tu ada satu lagi apa? Relief Malaysia. Malaysia Relief Agency. Ini semua daripada Malaysia yang membantu saya tengok. Sebab tu bila salah satu lagi kelebihan bila kita jalan di kamp Palestin dan juga kawasan Syiah Hezbollah sekalipun. Kalau kita sebut nama Malaysia, kelonggaran sangat banyak. Tempat yang saya live dengan tuan-tuan dan saya buat video Hassan Nasrallah tu adalah kawasan yang Hezbollah tak benarkan masuk. Itu adalah zon sensitif. Tapi bila dia tahan truck, kita tunjuk dia pasport Malaysia. Dia cuma make sure kata dia bukan keselamatan dia, keselamatan kita. Dia dah tak risau dah yang masuk ni orang Malaysia. Tak mungkin akan berlaku khianat pada mereka. Cuma dia bimbang cepat masuk, cepat keluar. Sebab kawasan-kawasan ni dibom. Kawasan ni ada lagi radiasi letupan. Jadi dia kata kalau boleh janganlah berlama-lama di satu tempat. Jadi saya fikir di kalangan rakyat awam, mereka faham bahawa rakyat awam Malaysia adalah antara yang paling banyak menyumbang sebab hampir setiap bulan akan ada delegasi Malaysia untuk masuk dan membantu. Mereka tak sekejap mereka jumpa Cinta Gaza Malaysia, nanti bulan depan Muslim Care masuk, nanti My Care masuk, nanti Peduli Ihsan masuk, My Action Fund masuk. Ini semua NGO daripada Malaysia. Menjadikan bila kita bergerak di jalan-jalan, roadblock polis ke apa pun, dia tahu kalau datang muka macam ni cuttingnya dia dah tahu dah Malaysia. Dia tak bohong dia tahu dah mesti datang hantar bantuan. Jadi tentera Lubnan walaupun tuan-tuan digambarkan di media sosial sebagai penjual negara, tapi baik, ni saya fikir kata spekulasi mengatakan apabila Lubnan menandatangani perjanjian ceasefire dengan Israel, berarti Lubnan sedang menjual negara dan cuba menghapuskan Hezbollah. Tak betul. Sebab di ground kita pergi mana pun, kita kalau kawasan Hezbollah, tentera Lubnan tak pernah kacau. Dia tak pernah kacau. Dia tak pernah, dia boleh saja halau kita balik kerana kita tak isytiharkan diri kita NGO dalam menjalankan misi kemanusiaan kerana visanya agak rumit. Dia tahu kita masuk sebagai turis.
Dan walaupun kita masuk sebagai turis, dia tahu kita sedang menjalankan misi kemanusiaan. Jadi saya ingat hanya satu kali je kita kena serahkan pasport. Itu pun sebab kita nak masuk ke kawasan Nabatiyah yang kebetulan saya jelaskan pada tuan-tuan, intelijen Lubnan dah tahu akan ada pengeboman, sebab tu 24 jam lepas kita balik Nabatiyah dibom. Walaupun dia jarak jauh sikit daripada Dahian dan dia jarak jauh sikit pada kem-kem Palestin kerana dia berada dalam kawasan Totok Syiah. Tapi kemungkinan besok lusa kawasan-kawasan ni akan dibom semula. Jadi ada kebimbangan yang serius. Ada kebimbangan yang serius tentang keadaan di Lubnan sekarang. Kemungkinan besar Arif sedang membuat pemantauan kalau gelap malam nanti. Mereka sekarang sekitar pukul 5 petang. Mereka sekarang adalah sekitar pukul 4 petang. Berarti mereka gelap malam nanti adalah terdedah pada serangan. Sebab itulah masa saya sampai di sana, saya live dengan tuan-tuan daripada kem Ar-Rasyadiyah kan. Tuan-tuan dapat dengar bunyi drone. Rupanya kita dah tahu, kita belum tahu 24 jam lepas tu Israel akan melancarkan serangan. Sebab tu orang heran kenapa dalam perjanjian damai drone dia masuk. Dan bunyi sangat kuat dalam live saya hari Jumaat yang tuan-tuan kata bunyi drone sangat kuat. Rupanya bila kita balik hari Sabtu, serangan dilancarkan di Nabatiyah, iaitu di selatan Lubnan. Saya taklah kata bersyukur, tak adil lah kita selamat balik, lepas tu bersyukur kerana bom tu berlaku kepada orang lagi ketika kita tiada di sana. Dia tetaplah satu bencana, sama ada kita berada di sana ataupun kita tidak berada di sana. Orang Palestin dan orang Lubnan adalah mangsa yang dibom setiap hari. Dengan angka kematian setiap kali Israel melancarkan pengeboman, dia boleh menjadi satu. Hinggalah paling banyak mereka pernah bunuh 47 orang dalam satu siri pengeboman, iaitu pengeboman pada 19 hari bulan Jun 2026. Kerana mereka dah tunggu hari perjanjian damai itu 26, mereka marah nak tunggu sign 26 di bawah pasaran mereka lancarkan serangan. Jadi itu update saya untuk tuan-tuan hari ini dengan tiada perkembangan baru yang baik di Gaza, walaupun orang sedang buat spekulasi dengan cuba memburuk-burukkan keadaan bahawa negara-negara Arab yang sedang merundingkan perang mengadakan pertemuan di Cyprus tanpa pengetahuan Hamas dalam usaha untuk mengenepikan Hamas dalam rundingan itu tak berlaku. Saya dah cross check dah, ramai orang naik komen tu Ada satu berita, sebab agensi berita ni bukan semua betul. Axios ni paling bahaya lah, AXIOS. Kadang kita pandu pada Axios ni kerana dia sumber rapat dengan White House, tapi kadang-kadang dia adalah agensi yang mencurigakan. Jadi mereka melaporkan bahawa ada rundingan yang dibuat oleh wakil-wakil negara Arab di Cyprus tanpa pengetahuan Hamas. Dan dalam perjanjian ni negara-negara Arab bersetuju mereka akan mengenepikan Hamas dalam proses pembangunan semula Gaza. Itu tak betul. Itu adalah hanya untuk menggambarkan bahawa lobi Israel dengan mengatakan bahawa yang menjadi masalah kepada Gaza adalah Hamas, untuk mengubah pandangan kita yang menjadi masalah dari Israel, kerana Israel yang mengambil tanah setiap hari sampai sekarang, dia ambil lagi setiap hari di Gaza selain daripada di tebing barat. Jadi untuk membolehkan media fokus, kerana begini tuan-tuan, setiap kali saya cerita pada tuan-tuan Israel ambil tanah, Israel curi tanah Gaza, it's not the news. Pada tuan-tuan dia bukan berita dah, abang nak update benda yang dah 31 bulan dah. Tapi kalau keluarlah satu berita baru, negara-negara Arab mengadakan rundingan untuk mengenepikan Hamas. Jadi big news sebab kita boleh maki negara Arab. Kita boleh maki negara Arab. Jadi oleh kerana naratif yang selalu disusun satu-satu sekarang ni, naratif yang disusun sebelum katalah lepas ni perjanjian dengan Iran berjalan dengan baik, maka dunia akan balik kepada Gaza. Tapi kalau tuan-tuan hari-hari membaca berita keburukan Hamas, maka sampai saja rundingan kat atas Gaza, yang tertanam dalam fikiran kita adalah negara-negara Arab mengkhianati Hamas. Negara-negara Arab telah mengkhianati Hamas. Sedangkan untuk pengetahuan tuan-tuan, semua build it news, dia panggil build up ni, dia tahu, portraykan dulu, tanamkan dulu dalam fikiran orang Islam, ada masalah sekarang ni, negara Arab sedang mengatur satu konspirasi untuk menjatuhkan Hamas. Tuan-tuan baca sebentar lalu, dia bukan main news. Besok pun berlakulah main news, di mana Israel diminta berundur meninggalkan tanah Gaza fasa 2 seperti mana yang telah disetujui dalam perjanjian 10 hari bulan 10 2025. Maka tuan-tuan akan kata, ini adalah satu pengkhianatan. Kerana menekan Hamas untuk berundur. Berarti mereka berjaya memindahkan perdebatan kita untuk sebulan akan datang. Sekiranya rundingan dengan Iran, antara Amerika dan Iran berjalan dengan baik di Selat Hormuz, dunia akan balik memberi perhatian kepada Israel. Maka Israel telah menanamkan fikiran kepada kita semua bahawa Hamas sedang memasuki satu rundingan, dia sedang dikhianati oleh negara Arab. Sebab counter news tak ada, counter news untuk begini, berita tu keluar. Reuters pakai, banyak agensi pakai. Berita harian, sinar harian apa semua tak dapat sumber untuk mengatakan pertemuan itu adalah palsu. Menjadikan kita baca terjemahan ataupun kita pakai semua benda yang rakan-rakan, kadang-kadang rakan-rakan kita yang pro Palestin dia pun tak faham juga. Dia ada intention untuk mengatakan Hamas ini dikhianati oleh negara Arab. Jadi bila dia dapat je sumber berita yang menggambarkan pengkhianatan ke atas Hamas, dia letak di media sosial. Jadi tuan-tuan sambil lewat tengok pilihan raya Johor, sambil lewat tengok pilihan raya Negeri Sembilan, tuan-tuan akan nampak rakan-rakan kita sedang meletakkan statement mengatakan Hamas sedang dikhianati dengan negara-negara Arab mengadakan rundingan di luar pengetahuan Hamas untuk memastikan proses pembangunan Gaza ni tidak membabitkan Hamas.
Jadi bila masuk sebulan besok, sampai balik kita nak bincang tentang Gaza, kita sebutlah nama Turki. Oh, dia ni pengkhianat. Kerana tuan-tuan telah ditanam dengan satu gambaran bahawa rundingan ini membabitkan Turki, membabitkan Mesir, Qatar dan Arab Saudi. Menjadikan akhirnya sampai ke dalam spek kita nak berbincang tentang Gaza, kita tak bercakap tentang perlunya Israel berundur, syarat-syarat dalam fasa 2 Israel berundur, semua akan mula berbincang bahawa Hamas sedang dikhianati. Mesir, Jordan dan juga Turki dan juga Qatar, kalau setiap kali buka idea, dia adalah negara yang sedang mengkhianati Hamas. Berarti inilah bagaimana naratif media sosial dibina. Pada saat kita lalai, orang kata apa, Israel dah lama tahu kita je yang lalai. Ayat yang kita pakai itulah yang tepat. Betul, saya setuju dengan kedudukan ayat tu walaupun bunyi dia selangor jalanan. Mereka dah merancang, kita je baru tahu. Berarti sekarang ni kita sedang membaca rancangan-rancangan mereka yang kawan-kawan kita pun tak faham. Kawan-kawan kita share berita tu. Sebagai kononnya, berita tu adalah alert, awareness untuk mengingatkan Hamas sedang dikhianati. Tapi kalau tuan-tuan fikir logik dia, Cyprus tak akan menjadi tempat destinasi perbincangan kerana Cyprus ni adalah sekutu Israel paling kuat. Cyprus ni adalah pembekal rahsia kepada Israel yang paling kuat. Tapi bila aturan tu dibuat, sebab apa? Kalau rundingan tu dikatakan dilakukan di Turki, orang boleh deny. Sebab kerajaan Turki deny dia tak buat rundingan tu. Maka rundingan tu disebut di Cyprus. Kerana Axios nak jadikan benda ni besar, mereka pergi berunding di sebuah negara yang sebenarnya sekutu Israel yang paling kuat untuk menjalankan banyak agenda bagi pembangunan Gaza dengan mengenepikan Hamas. Jadi bila besok sampai saja story, Mesir buat statement, kita dah curiga. Mesir adalah orang yang mengkhianati Hamas. Qatar buat statement, kita dah curiga. Bila Mesir, Qatar dan Turki buat statement, fasa kedua adalah merundingkan dengan Hamas untuk bolehkan peralihan pentadbiran ke atas Gaza. Oh, percaya ke mereka ni? Kerana rakan-rakan kita yang naikkan story, yang kemudiannya tak faham bahawa sekarang ni dipanggil fit-in, di mana fit-in dan fix-in, di mana Israel telah mula melancarkan kempen untuk menerapkan dulu proses-proses yang kemudiannya dia tahu berita macam ni akan di-pick up oleh orang Islam. Kerana sentimen ketidakpercayaan kepada negara-negara Arab yang dianggap mengabaikan Gaza tinggi. Jadi dia warming up je. Besok sampai fasa 2 kita akan balik benda yang sama. Mesir tak boleh dipercayai, Qatar tak boleh dipercayai, Turki tak boleh dipercayai, Hamas sedang dikhianati. Kerana ketika sekarang kita memakai sumber berita yang sebenarnya bagaimana orang-orang yang telah membaca Algorithm Nation. Kita ni kalau dah jadi bangsa Algorithm Nation, payahlah, di mana pola pemikiran kita ditentukan oleh algoritma media sosial. Mereka pam dulu masuk ke media sosial ketika kita tidak bersedia dalam konteks membuat pengimbangan maklumat. Jadi kita ambil dah. Jadi ada juga kawan-kawan yang share. Saya tengok saya nak marah pun tak boleh, saya pun tak berkuasa kata akaun orang lain. Saya kata jangan share, takkanlah tak ada experience untuk membuat timbang tara bahawa bersidang dengan negara-negara Arab secara rahsia di Cyprus untuk mengenepikan Hamas ni sumbernya tak jelas. Dan lepas tu saya kata Google Smart, tengok siapa yang pioneer. Pergi je dekat chat GPT lah kalau anda pemalas. Which portal contribute the first news about this thing. Dia akan keluar sumber tu, senang sekarang sudah ada benda tu. Maka lama-lama saya bagi tuan-tuan lebih cekap. Tapi saya fikir kata kadang-kadang kawan-kawan yang pro Palestin pun struggle kerana mereka menyiarkan berita yang sihat, dapat like kurang 100. Bila buat berita sedikit sensasi, kerana kita nak bantu Gaza niat kita. Tapi kita lupa kita sedang melingkupkan ukhuwah Islam dengan menaikkan berita-berita yang kita rasa dengan memburukkan negara Arab akan dapat tumpuan. Banyak orang akan like. Tapi kita menanamkan fakta yang salah. Kita menanamkan persepsi yang salah. Kita bila buat cerita Palestin ni, kita memang sentiasa desperate. Satu kita kena shadow, satu kita kena apa. Tapi kita tak boleh keluar dengan desperate. Kemudian mengubah pendirian kita daripada bercakap benda yang benar, bercakaplah benda yang 50-50. Asalkan ada rating. Cakaplah benda yang sensasi, ada rating. Tak boleh. Sebab benda yang ditugaskan kepada kita ni adalah benda yang susah. Kalau benda ni senang, ramai orang akan buat. Tuan-tuan menjadi orang prihatin untuk kekal berada bersama Palestin. Semua orang menjadi prihatin untuk ada dengan Palestin kerana ini kerja yang sukar. Kerja yang tak dapat perhatian dunia. Kerja yang tak dapat perhatian umat Islam. Maka kerja itu sukar. Jangan ubah hati. Jangan berbolak balik hati. Dengan ambil saja apa berita dengan mengatakan kita ni kesunyian. Sendu kan? Orang kata posting kita sendu. Maka akhirnya kita nak hilangkan posting sendu tapi nak kekal menjadi penyokong Gaza. Kita posting segala benda-benda yang memburukkan negara Arab. Sebab tukang maki masuk banyak. Bila tukang maki masuk banyak, dia tekan bolang love. Maka video kita naik. Maka akhirnya kita percaya. Oh, inilah satu cara nak bagikan orang Malaysia tetap kekal bercakap tentang Gaza. Iaitu dengan menggambarkan negara Arab sebagai pengkhianat pada Hamas. Dengan menggambarkan negara Arab sedang menjalankan agenda Amerika. Dengan menggambarkan negara Arab adalah kaki tangan kepada Israel. Tak betul lah sekali akhirnya rosak agama tu. Hanya kerana kita desperate dengan perkataan sendu. Pertama, kita kena faham. Pekerjaan kita ni memang pekerjaan yang tak dapat perhatian. Sebab bukan semua orang berminat untuk konsisten ni dah 1000 hari lebih. Dah 1000 hari lebih yang kita lalu. Dan tak semua orang nak buat kerja ni kerana kerja ni tak ada banyak benda yang kita dapat dari segi manfaat, numbers. Tapi kerja ni kan penting. Kerana kerja inilah kerja yang menjadikan apa yang kita panggil tanggungjawab pada agama. Dan tanggungjawab pada agama mestilah tak popular. Dia tak akan popular lah macam tuan-tuan buat video. Macam saya katalah saya buat video kedai makan. 1,700,000 view boleh dapat. Kalau buat video kedai makan. Buat sikit lah kopek-kopek durian.
boleh dapat 500,000 view. Boleh. Tapi kalau kita rasa kita buat tentang Gaza, kemudiannya kita rasa kita nak sama buat macam review kedai makan. Kita nak sama buat macam kita review makan durian. Kita nak buat samanya Musang King jual RM8. Tak mungkinlah dapat result yang sama. Kerana benda-benda sensasi ataupun benda-benda day to day ni dia tak sama dengan benda yang dipanggil perjuangan yang tuan-tuan kena istiqamah. Jadi itulah saya advice kepada rakan-rakan yang mana mencintai Palestin. Tak selalu kita akan dapat number yang tinggi. Takkan selalu kita akan dapat angka yang tinggi kerana ini adalah pekerjaan yang tidak mudah dan pekerjaan yang memerlukan kita istiqamah. Dan saya boleh bagi tahu kata, macam tadi, siapa yang tekan tipu tu sekejap? Saya nak layan. Kebetulan banyak hari dah saya nak tangkap ni. Yang tekan tipu tadi, dia lari lah. Dan kita akan jumpa orang-orang yang macam yang komen tipu tu, apa nama? Saya jumpa tak? Dah kira? Ni macam apa ni Alif Iskandar ni. Orang-orang kita panggil babi yang jatuh daripada dalam kubang. Orang-orang seperti ini, dia adalah babi yang telah jatuh dalam kubang. Dia nak bertekak dengan kita bukan kerana dia nak menang. Dia nak kita jadi kotor seperti dia kerana dia asal daripada babi yang telah kotor dalam kubang. Jadi banyak benda-benda yang kita akan jumpa dalam kes Palestin ni. Kita tak berjumpa dengan Yahudi laknatullah. Kita akan berjumpa dengan babi Al-Kubangi. Babi yang duduk dalam kubang, dia masuk, dia buat kacau. Tujuan Alif ni, dia bukan nak menang dalam pertempuran. Kerana dalam hidup dia sebagai orang gagal, dia hidup sebagai seorang yang tak ada berguna kepada agama, kepada bangsa. Maka babi ni naik. Dan dia kacau kita untuk turun bergelumang bukan kerana dia nak menang perang. Dia nak menang bila naik dua-dua kotor. Orang yang bersih pun jadi kotor pada dia. Orang yang berguna pun jadi tak berguna pada dia. Orang yang dapat berbuat sesuatu pada agama pun menjadi seperti dia, tak boleh berbuat sesuatu pada agama. Orang yang tidak mempedulikan Gaza, orang yang mempedulikan Gaza akhirnya jadi macam dia. Yang dalam hidup dia tak peduli apa-apa kerana dia adalah babi gamcak senapang. Jadi kita kena pastikan, setiap kali kita buat kerja tentang Gaza, kita kena pastikan, satu, musuh tidak datang pada Israel. Saya tak datang cari kita sebab kita ni akaun kecil. Kita bukan victimize by Israel. Israel pergi cari akaun-akaun besar. Sebagai contoh, mereka akan pergi cari akaun-akaun yang ada pengaruh di barat. Mereka cari akaun-akaun yang dia nak, kalau dia nak dajal pun dia dajal akaun ni. Tapi kita akan ada orang macam Iskandar ni, Alif Iskandar ni. Kita akan jumpa banyak yang dipanggil sebagai babi Al-Kubangi ni. Anak-anak babi daripada kubang terburuk ni. Jadi satu beban kita adalah kena ingat dalam perjuangan kita di media sosial. Satu adalah algoritma, kita kurang dapat numbers. Tapi saya tak akan datang dajalkan akaun kita. Israel tak akan datang kacau akaun saya. Israel tak akan ugut saya. Yang akan kacau adalah babi Al-Kubangi yang macam Alif tadi. Jadi tuan-tuan kena sabar. Sebab setiap kali kita naik media sosial ni, kita tidak menghadapi ancaman pun daripada Israel secara langsung. Tapi kita akan mengalami ancaman dan juga gangguan daripada apa yang saya sebut Al-Babi Al-Kubangi ni. Jadi sabar-sabar je lah. Ini saya syarahkan lah supaya Alif ni tahu kata level dia komen macam tu kan. Kita anggap kata babi Al-Kubangi je. Okay, thank you. Ada benda lain lagi yang tuan-tuan nak tanya?